Hello guys, hari ni kita nak masak ayam berlado Thai yang sangat sedap, mudah dan cepat je nak buat. Korang patut try buat resipi ni, ok? Ayam ni rasa dia pedas-pedas, masam-masam sangat sedap. So hari ni kita guna perencah sambal tumis pedas balado. Mula-mula goreng dahulu ayam, sambil-sambil tu boleh prepare bahan-bahan. Kita perlukan 2 batang serai diketuk, 2 biji bawang putih diketuk, 2 biji bawang merah yang ni kita akan blend, dan juga sedikit cili padi. Yang ni korang boleh letak banyak atau sikit bergantung kepada tahap kepedasan masing-masing, dan juga sedikit halia diketuk juga. Mula-mula goreng ayam, letak garam, letak kunyit, goreng garing, lepas tu kita boleh angkat lah. Yang ni saya buat banyak ketul ayam. Yang ni boleh makan tengah hari sampai malam terus guys. Satu menu je untuk satu hari. Goreng ayam, buka api besar, letak garam, letak kunyit. Biarkan ayam masak, sambil-sambil tu kita boleh prepare bahan-bahan kita. Kemudian kita akan blend bawang merah dan juga cili padi tadi. Blend pakai blender Swiss Thomas ni memang mudah. Bila ayam dah masak boleh angkat. Kemudian kuali yang kita goreng ayam tadi, masukkan sedikit sahaja minyak. Tumis serai bawang putih dan juga halia. Tumis hingga naik bau dan juga keperangan. Waktu tumis ni bau sangat-sangat wangi. Kemudian masukkan lada dan juga bawang yang kita blend tadi. Kacau-kacau, buka api besar. Kemudian bila dah menggelegak sikit, boleh masukkan paste balado kita ni. Masukkan ke semuanya. Kemudian kacau-kacau. Buka api besar je, kacau sehingga sambal ni masak dan pecah minyak. Kemudian boleh masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa. Saya pakai Ajinomoto, kalau korang nak pakai cukup rasa pun boleh. Sambal kita dah berubah warna, dah pecah minyak, dah sedap. Boleh rasalah dah sedap ke belum. Bila dah cukup rasa, sedap, pedas, masin elok, bolehlah masukkan ayam goreng tadi. Rasa dia sangat-sangat sedap. Korang boleh tengok sambal paste balado yang pekat. Memang sedap. Makanan nasi putih ni sangat sedap guys. Boleh rasalah dah sedap ke belum. Kemudian kita masukkan ayam. Masukkan ayam, kacau-kacau sehingga sekata dan sebati. Garam tadi kita jangan masukkan banyak sangat tau dekat dalam paste kita, sebab dekat ayam tu kita dah letak garam dan juga kunyit kan. Kacau-kacau sehingga sambal tu terpalit elok dengan ayam. Last sekali, untuk bagi masam-masam sikit, saya perah limau nipis. Limau nipis ni waktu perah, make sure tapis lah, sebab kita tak nak bagi biji-biji dia tu masuk dalam sambal kita. Kalau tak nanti sambal jadi pahit. Kacau-kacau. Dah tak sabar dah nak makan. Rasa dia pedas-pedas, masam-masam, sangat sedap. Korang boleh rasa sangat sedap. Kalau korang ada daun limau purut, korang boleh hiris-hiris tabur dekat atas. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.